Saya ada satu contoh ni Kalau kita ada satu jadual, macam mana kita nak buat? Okey. Cara kalau anda ada buat apa-apa penjanaan dan dia keluar jadual contoh macam ni, apa cikgu boleh buat? Cikgu copy dengan jadual ni penuh lah. Okey, jadual ni penuh, copy, highlight lah. Cikgu highlight and then cikgu copy. Okay. Dia punya jadual ni bermula dengan perkataan aspek kan. Okay, kita pergi dekat Google Docs. Okay, dan kita paste. Bila anda paste, dia tak ada tahu jadual ni. So, cikgu boleh highlight yang bahagian jadual ni. Ni nampak saya highlight bahagian jadual. Okay, cikgu dah highlight bahagian jadual ni. Ya, jangan highlight daripada teks yang tak ada jadual. Ni bukan, dia tak ada table ni yang atas ni. Saya markkan di sini tak ada. Dia punya table mula daripada aspek. Cikgu tekan titik 3 tepi ni, more. Cikgu tekan more Cikgu tekan more. And then cikgu tekan more kat sini. Dan cikgu tekan border width atau table option pun boleh. Tapi biasanya kita tekan border width ni. Dan cikgu tekan satu lah. Pilih lah, tengok ketebalan cikgu nak. Okey, benda ni yang table border width ni dia akan muncul kalau cikgu highlight benda yang betul. Contoh macam sekarang ni saya highlight yang bahagian jadual tadi. Mulai perkataan aspek. Dan dia muncul lah border width ni. Kalau saya select contoh yang macam ni, dia tak ada border width tu sebab dia tak detect jadual. Macam ni dia detect jadual. Okay, so cikgu tahulah kalau dia tak keluar tu maknanya cikgu tak select dengan betul. So border width dan saya tekan satu and then muncullah garisan tu. Ini selalu benda yang selalu ditanya-tanya. Okay, so boleh Okay, cikgu semua clear cara nak setkan jadual? Okay, dah nampak jelas lah.